Oh, cukup moncah ya, cukup moncah. Ha. Elok gambar nak masuk. Oh, mak ai. Assalamualaikum komen. Hari ni teman kau dekat mana? Ni geram mau tengok ni. Bosor-bosor portion dia ni. Ha. Memang top kat sini. Pizza homemade dia, pizza homemade pula. Burger homemade dia dengan pizza mania dia. Mr. Steakhouse kat Pekan Ipoh, Kompleks Utara. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap banyak ingat, jangan cakap banyak. Rugi nanti sejuk. Confirm lah mula-mula awak makan dia punya pizza dia kan. Pizza ni kalau sejuk-sejuk kurang sikit kan. Ni mana panas lagi. Pizza mania dia. Cukup moncah meh. Rasa lembut, crunchy, isi yang penuh. Apa nak cakap lagi tak tahulah. Memang sedap. No. Makan roti itu pun dah sedap bila kau mencelup dengan dia punya sos dia ni. Sos special ni kan. Lagi tak angkat habis. Memang lain daripada lain pizza mania ni. Seterusnya awak makan ni. Beef stick black pepper ni. Moncong meh. Lembut dagingnya kau meh. Apa nak kambuhkan ya Tuhan. Bila masuk mulut dengan juicy tu. Sedap. Sedap juga lah. Sos dengan black pepper dia ni antara lain lah kelainan dia. Dia lembut light sikit rasa. Teman jadi jatuh cinta lah dengan menu stick dia. Memang sedap. Dia lain daripada teman makan-makan tempat lain. Ini antaranya kelainan yang teman rasa. Dengan dia punya portion okey. Yang ini homemade. Burger homemade dia mana. Ini antara yang paling top lah kat sini kan. Teman dulu pernah makan dah. Ni makan lagi. Memang seronok makan komen weh. Bila dia punya combination dalam tu, kau buat ketebalan dia, walaupun tebal tapi dia lembut daging dia. Patty dia kan. Bila masuk mulut komen tu, tak tahu nak khabar apa lah komen. Memang seronok rasanya. Memang seronok. Makan ni seronok rasanya. Patty homemade ni memang jahat betul. Bila kita masuk mulut tu lembut aja. Memang lembut. Komen try lah ni. Ini recommended lah. Highly. Set tilapia. Portion besar komen nampak. Ikan besar bagi nampak ni. Gedabak. Ada sambal hijau, sambal merah. Masuk mulut memang menyengat komen. Padu. Teman ke bawah memang pedas lah. Tapi sedap lah. Dia punya masuk air ikan pun cantik. Dalam cantik, bersih. Luar rangup. Memang padu lah. Komen boleh cuba. Peminat pedas-pedas komen cuba ini. Awak dah tunjuk kat komen 4 menu ni tadi. Yang top yang killer kat sini kan. Pizza dia sedap weh. Light sikit rasa tapi lembut lah. Memang sedap. Kena dengan sos ni pula kan. Stick pun sedap. Black pepper dia lembut. Ini padu. Menyengat tapi padu. Burger pun sedap. Homemade dia kan. Rasa lain daripada lain tu. Memang puas. Portion yang cakap lah memang cukup besar dia. Memang komen cukup puas hati makanan insyaAllah. Mr. Steakhouse Ipoh ni. Orang Ipoh memang kenal lah makan padu. Orang luar Ipoh datang Ipoh, mari datang sini. Makan tengah hari, makan petang, makan malam. Okey? Dia boleh buka dari pukul 12 tengah hari sampai 11 malam. Hari Rabu dia tutup. Jangan datang ya. Okey? Jangan lupa terus like, share dan follow. Salam. Tinggi komen.